Wow. Nice. Sikit. Minecraft tak apa nanti. Alright. Let's see. Tu ke nama dia. Alright, so betul nama dia. There we go. What? Ada? Oh, what? Wow. Okay, bro. Okay. Alright. Yo, what's up, guys? Yang baru masuk. Welcome. Kita akan sambung mod yang kita main petang tadi, guys. Which is Bob the Toolbox. Alright. Bob the Toolbox. Ada something yang tak kena dengan aku punya... Oh. Aku punya ranking. Sekejap. Apa betul? Alright, aku rasa kita kena kot. Bob the Toolbox. Alright, jom kita sambung. Pada yang baru masuk, welcome. Korang tak lambat. It's okay korang tak lambat, guys. Korang awal, guys. Alright. Salam baikal. Waalaikumsalam. Ni sambung petang tadi ke? Yes, kita sambung mod petang tadi. Waalaikumsalam. Kita sambung petang tadi, guys. Mod yang kita mainkan petang tadi. This mod has been made by Lookout and PKFL. Enjoy. Yeah, bro. Okay, chat dah jalan. Mantap. Okay, bagi aku tarik keyboard aku dulu. In position. And then we continue. Alright, kita sambung buat rumah, guys. Kita sambung buat basement yang kita dah buat awal-awal tadi. On night vision. Just in case. Oh, aku tak ada torch bawah ni. I need some torches, man. Thank you. Baru lah kekal? Ya, baru je lagi. I need some torches, man. Thank you very much. Alright. Okay, you know what? Aku rasa kan tak nak buat basement ni besar sangat kan. Aku guna cara ni. Smooth stone letak sini. Boleh tak aku ketepikan belah ni? Annoying lah. Mana aku punya pickaxe? Pada yang baru masuk, welcome to the live stream. Kita sambung mod petang tadi, guys, iaitu Bob the Toolbox, guys. Bob the Toolbox punya mod kita sambung petang tadi. Alright. Waalaikumsalam yang baru masuk. Aduh. This mod is made by PKFL. Enjoy. Besar pula lah tulisan build a basement kau ni. Like benda ni hampir mengganggu seluruh screen aku, kau tahu tak? Benda ni hampir menutup keseluruhan screen aku. Aku tak suka. I don't like that, bro. I definitely didn't like that, man. What the hell? Ooh, okay, I take it, bro. I take it. Thank you for... Ooh.
Ho 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 ho. Okay. Banyak gak coal kat situ. Mantap siap. Alright, kita just akan tutup lubang ni. Woi! Terima kasih for donat. Terima kasih. Alright, perfect. Izin tidur jap. Silakanlah. Silakan. Mana si Bob? Bob? Oh ya, Bob hilang lah. Aku rasa tak ingat dia kat mana. Aku rasa dia dekat tingkat atas aku rasa. Kenapa aku nak pergi tengok dia kat tingkat atas. Mungkin dekat atas. At Kabuki How. Macam biasa, Haikal live malam sama dengan tertidur. Bye. Tidur dulu dalam live. Tak apa. Nak tidur dalam live, ikutlah korang. Alright. Aku rasa Bob dekat atas. Bob? Lapar. Mana Bob siap? Tak nak bagi nampak cacat sangat. Macam gitu. Tepi kau. Allah, jatuh dalam air pula dia. Dan SBA sebab boleh. Alright, nice. Mana Bob ni? Aku rasa tak nampak dia. Oh, sekejap. Aku ada lebihan tangga tak? At Kabuki kesian. Oh, aku ada. Aku ada lebihan tangga, guys. Lebihan tangga. Bob macam mana rupa dia? Macam toolbox. Rupa dia macam toolbox, guys. Untuk pada yang tak tahu. Macam mana aku nak pastikan nampak macam connected There we go. Aku harap blok ni dia tak kira sebagai base, sebagai ni lah. Oh, of course lah dia kira. Perangai. Kan bukan ada monitor ke? Monitor apa? Monitor apa ni? Apa yang tiba-tiba cakap pasal monitor ni? Okay, aku akan replacekan dinding-dinding tepi ni. Yeah. Maksud kau aku ada monitor? Memanglah aku ada monitor, kenapa? Kenapa cuba 55 minit je? Dah timer dah berjalan. Timer tu bukannya static 1 jam Timer tu dah berjalan. Kal, doakan kita orang supaya menang kawal esok. Amin. Semoga dia memudahkan urusan. Nice. So nampak okey sikit. Nampak better dari awal-awal tadi. Berapa blok dah di place? 99. Okay. Not so shabby. It's better than nothing. Alright, satu tertinggal dekat sini. Kita basically sambung mod Bob the Toolbox petang tadi guys So kalau ada yang tak berminat nak tengok, it's okay. Kalau ada yang tak berminat nak tengok. Wool aku dah nak habis je. Wait, what? Wait, wool aku dah nak habis? Mana boleh macam ni? Kenapa ada limit kan? Aku pun tak tahu kenapa mod ni benarkan aku ada limit. Thank you untuk yang follow. Okay, sound tu tak normal. Like, what the heck is that sound, man? Alright. Aku rasa basement ni tak payah besar sangat kau. Aku rasa basic-basic cukup lah ni. Once aku habis ke semua blok. You know what? Aku nak pergi cari makanan dulu lah. Sementara nak siapkan basement ni sebab, ya, aku dah ke bulu. Tidur dulu boleh? Mantap. Nanti ada apa Kal? The Visitor. Akan ada yang visit rumah aku ni nanti. Oh ni ke Bob? Lah, kau apa kat sini? Alright Bob. Kau just duduk di anda kat situ. Aku sementara aku nak pergi cari binatang kejap. At Donald dan SBA sampai timer tu end lah. Ya, betul. Aku dah tak boleh nak berenang. Tolong ada lembu berdekatan. Please ada lembu berdekatan kat sini. Bang, jadi kau live berapa lama Kal? Mikir dah tolong jawabkan. Kal, try kill Bob tu. Tak boleh. Aku tak boleh touch dia pun. Ayam. Sini kau. I need your meat bro. There we go. And ada ayam.
Ni buat daging kau pun boleh lah. Daging kau pun boleh lah. Telan je lah. Keadaan terdesak ni kita telan je semua dia. No way ada skeleton kat situ. Baik, siap kau drop air, drop telur. Lambat ke Kal? Tak, aku baru start. Aku baru start guys, okay. Cukuplah jangan tanya duk. Janganlah every time aku start stream je korang tanya Kal aku lambat ke, jangan. Yeah, hi. Ui, banyak zombie-zombie kat sini. Oh, wow. Chill out, bro. Okay. Somehow zombie yang awal-awal tu tak drop apa-apa. Of course. Apa yang block place tu Kal? Aku kena place block buat basement dekat rumah. Tapi tu lah aku tengah mencari daging dulu ni. Aku lapar. Kereta aku lapar. Mana binatang-binatang dalam mood ni? Ya Allah, hai. Dah senyap sikit. Bunyi cengkerik ni kuat betul lah kat telinga aku. Seriously man, tak ada binatang langsung kat sini. Wow. Makan je raw. Tak apa, aku ada berapa ayam. Aku boleh balik lepas tu aku masak lah. Jimat sikit. Ikan. Kita tengok apa ada dalam ni. Is there any ikan? Weh, takkan ikan pun tak ada weh. Ikan pun tak wujud weh. Oh, ada kat situ. Jangan nampak. Ikan pun tak nak Kal. Ya, nampak. Jangan lari. Duduk diam. Pak, Allah tak kena. Sekejap, sabar. Nak mati pula. Baru start. Ya, betul. Main kat PC ke laptop? Eloklah korang berkumpul satu family kat sini. Buat family gathering ke? Wah, ada drop. Sejak bila ikan drop bone meal? Ikan memang drop bone meal bapak ah? Aku tak pernah tahu. Chance low tapi ball. Wow. Alright. Aku tak tahu apa kena mengenai ikan dengan bone meal kalau secara logika, tapi tak apa lah. Alright, kita dah boleh balik dah. Kita masak ikan, masak ayam. Now where's my house? Oh, sana jauh mat rumah aku. Tulang ikan. Oh, betul juga. Alright. Aku somehow rasa macam skrin aku dah terlalu jauh pula. Bagi aku ke depan sikit kursi aku ni. Alright. Aku harap aku nampak jelas lah skrin aku. Nak jam scare pertama ke? Ikutlah. Oh, wait. Ezilia? Oi, masih ada lush cave lah bawah ni. Wow, okay. Thank you follow. Oh, pokok dia tak jatuh. There we go. Tak sampai. Oi! Terima kasih. Baru live ke? Ya, baru. Oh, a pig. A pig. And aku dah lapar balik. Nice. Jom. Cantiknya rumah tu. Siapalah punya rumah tu? Tak tidur ke Kal? Maksud kau apa? Tidur apa? Tidur waktu sekarang ni. Come on. Aku bukan budak sekolah tu. Kena tidur awal. Yang budak sekolah pun tak tidur awal. Aku yang tak sekolah ni. Aku dah habis sekolah takkan tidur awal. Sekejap. Aku cuba charger handphone. Charger kat handphone aku sekejap. Dah 29k. Mantap. Boom. Okay. Masak ayam tu. Sementara aku nak siapkan basement. Alright. Basement looking clean. Yang selebihnya aku malas nak buat. Oh, sekejap. Ada lagi tak wool? Okay, ada satu stack lagi wool. Yang selebihnya aku tak payah buat dulu. Aku nak sambung habiskan belah bawah ni dulu. Kalau blue, keluar masuk balik. Target berapa sebelum masuk you Kal? Apa? Follower? Follower target 30k.
Tapi rasa macam jauh lagi lah untuk sampai 30k tu actually. Tak tahu aku hargai sangat-sangat siapa yang follow aku. Terima kasih banyak-banyak guys yang follow. Dia macam still perjalanan yang jauh lah sampai tu. Kak, rumah tu kau buat sendiri ke? Ya, buat sendiri. 29k dah kot. Yelah, still 1 more k to go. Weh, 1k kau ingat sikit je. Banyak kot. Aku punya pacing untuk follower pun dah sikit kan ni. Dah slow lah, dah tak banyak lah. Abang tak makan ke? Sabar, bagi aku settlekan ni dulu. Sementara menunggu ayam dekat atas tu tengah masak, kita buat benda lain dulu. Bob the Toolbox ni mod horror ke? Iya, kalau bukan aku tak tulis kat atas tu Minecraft horror. Kalau main kuda putih horror tu satu-satu lah. Mod ni pun dah banyak task dah ni. Kau tengok aku kena buat basement lah apa lah. Kau tengok aku punya pickaxe dah hancur dah. Bagi aku macam gini sikit. Boom. Aku rasa kan basement ni pun kena ada sudut lah aku rasa. Mungkin mod ni perlukan aku ada sudut kat setiap tempat. Dah siap belum makanan? Udah. Macam mana mod Bob ni jadi horror? Dah memang mod dia memang horror, nak buat macam mana? Bukannya boleh pilih pun. Okay, sabar sekejap bagi aku betulkan. Aku tak suka boleh rumput bawah ni. Ini crawl space ke bawah ni? Ada crawl space dia dah bersambung ke sini. Wow. Yay, what a carpet guys. What a carpet. What a beautiful carpet. Oh, jangan aku lupa dah buat pickaxe. Premium tu. Carpet premium tu. Apa yang horror? Lubang hidung kau tu yang horror. Jenis yang tak pernah korek, tak pernah cuci. Itu yang horrornya. Ui, gelap boy. Ya, memanglah stres dengan jenis manusia yang mana horornya? Mana horornya? Ha? Dekat celakangkang mana horornya? Bodoh. Kalau kau tak rasa horror, kau berambus daripada live aku ni. Simple. Kalau kau tak rasa jumpa horror tu kat mana, kau sibuk mencari-cari mana horror Mamat ni, aku tak nampak ada benda horror pun. Tak ada benda yang horror pun. Kepala aku dah letak depan skrin pun tak ada benda horror ni. Keluar! Kan senang? Malah aku nak cakap lebih dengan orang macam ni. Tapi tu lah, dia orang ni jenis yang tak faham bahasa. Cakap bahasa Melayu pun tak faham. Use wa anata ga omoyotengu desu isai gasai banyona anata ga wakaranai ka mo ne yaku. What the fuck is that, bro? Satu, from Shinya, nyanyi lu Kal. Itu nyanyian ke? Benda tu nyanyian ke? Aku rasa macam itu lebih kepada merapu daripada nyanyian. Oh, nyanyian ke? Tak tahu pula. Tim Bangkit Malaysia fell off tu dia. Dia dah fell off. Aku tak tahu. Aku rindu konten memaki manusia, memaki orang Malaysia ni. Aku rindu konten yang dulu. Aku rindu vibe dia yang dulu. Aku suka tengok style dia maki. Alright. Boom. Okay, jap. Aku dah kehabisan blok ke? Go, blok. Aku kehabisan blok tu. Aku dah tak boleh nak cover benda dah. Aku rasa basement aku sampai sini je lah kot. Aku akan habiskan selebihnya placing blocks, aku rasa.
So macam ni rupa basement dia. Dia just straight. Tapi ada twist sikit. Macam contoh gini. Alright, sedikit sudut di situ. Dia macam zigzag lah. Macam zigzag punya style lah. Ini kalau aku terjumpa something kat in the corner. Kau tahu tak, aku sebenarnya tengah membuat, aku tengah meng-set up ketakutan aku sendiri dalam ni. Like aku takut tau ruangan zigzag macam ni. Imagine ada something menunggu kat ujung ni. Mampus bagi aku. Kal, kalau Kal punya bini nak suruh buat bekal cekodok. Kal, kalau Kal punya bini nak suruh buat bekal cekodok. Okay, ayat kau tu aku rasa tak habis tu. Cuba habiskan ayat kau tu. Aku macam menunggu juga apa hujung ayat kau ni. Hal trades tu. Aku tahu. Aku tak adalah atuk-atuk sangat, tak baca, tak tahu apa hal isu semasa sekarang. Tapi dia nak tanya ke apa tu? Kau nak tanya ke? Yura? Type sampai habis dulu. Type sampai habis dulu. Kau nak tanya, kau nak apa tu? Tanya pendapat kod. Tak, dia tanya. Kal, kalau ada bini nak buat cekodok. Like, okay, kalau aku ada bini nak buat cekodok. Lantak bini aku lah nak buat cekodok. Itu pun kalau kau ada bini lah. Alright, ada berapa lagi blok aku nak letak ni? Berapa banyak? Okay, selebihnya ni kita bazirkan dekat dinding lah. Dinding ni. Dia suruh bini kau bekalkan cekodok rasanya. Dia bukan apa lah. Perempuan zaman sekarang ni kan, kebanyakannya tolol. Lagi-lagi yang dalam tracks tu. Cekodok aja. Itu pun nak besar-besar ke isu dia. Like cekodok. Takkan cekodok pun tak kerti buat. Bingai nak mampus lah. Real. Itu pun kau nak apa ayat dia tu aku lupa lah. Kau nak melalak lebih-lebih buat apa? Cekodok ke? Takkanlah itu pun berat sangat kau nak buat. Besarkan isu. Ada lah seorang tu. Gemuk, bodoh. Dia selalunya yang kuat komplain ni perempuan gemuk tau. Bukanlah aku nak kata perempuan gemuk tu masalah. Ataupun bukanlah aku nak body shaming. Tapi rata-ratanya lah kan. Rata-ratanya lah kan yang selalu besar-besarkan isu ni yang badan besar ni lah. Kau buka lah threads tu. Aku bukan nak body shaming. Tapi aku tengok sendiri macam ya. Wow. I have received news that the visitor is expected in. Minutes. Please Three make the minutes? house more suitable for a visitation as soon as possible. What the dog, man? 3 minutes? Ain't no way, bro. Oh, creeper. Sabar jap. Aku settlekan creeper jap. What the fuck? Bukan sepatutnya aku tak mati ke dalam air? Tak apa lah. Tidur dulu. Alright. Alright, bro. Kita just masak ayam. Okay, dia cakap 3 minutes until visitation. Aku kena cari dia kan? Aku kena cari visitor tu kan? Please lah jangan ada dalam basement. Jangan ada dalam basement, please. Okay, sebaik. Dia tak ada dalam basement. Mesti dalam cross space. Dia ada dalam cross space ni aku rasa. Bro. Aku dengar. Oh tak, tu creeper. Okay, mesti ada kat tingkat atas. Visitor. Dia tak ada dalam ni. Kau dalam crawl spaces. Fuck, aku lupa aku buat tempat ni macam ni. Cepat 2 minit. Kau mesti dekat sini kan? Okay, tak ada. Waalaikumsalam. Visitor. Ui. Mana kau ni? Tak ada kat sini. What? Bro. Kau kat mana siap? Kau dalam ni kan? Oh tak. Oh, Mana dia? Tunggu Tima kan baru muncul. Diorang kata love.
Bukan dia kena cari dulu ke? Oh, belum Lah. Tapi last time aku kena visit dengan dia. Dia dah 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 dah. Benda tu bila timer habis. Like, what is that, bro? Wah, lain kali sebelum main mode ni, kena tengok dulu macam mana nak main mode ni. 1 minute, okay. Kat mana dia akan datang? Ya Allah, creeper ni kan. Creeper ni camping ke? One minute. Bob, visitor ni termasuk horror ke kan? Ya. Yeah. Alright, sepatutnya sekarang. Luar? Bob. Sekejap, aku nak pancing creeper ni sini. Ya Allah, 2 ekor! Sini. Ayah, pandai pula dia flank aku. Nice. Okay. Because what? No way aku akan jumpa engkau, duk. No way. Kau dalam bilik atas kan? Wait, dekat mana? Tu dia. Jumpa engkau. Wait! Congratulations on completing the second. Aku jumpa dia, alhamdulillah, nasib baik. Visitation. Nasib baik tak ada orang Bells cross space need tu. rest. Oh. And as such, we will begin our next lesson in the morning. Alright. Excellent job. How the fuck do I sleep, man? Kita sekarang ni dekat waktu petang tau. Macam aku nak tidur. Like, dia bagi aku 10 second. Macam mana aku nak cari di dalam rumah aku macam ni? Biar aku buat tour sikit guys, aku buat tour sikit kat rumah aku ni. Biar aku tunjuk korang macam mana rupa rumah aku. So, this is my house. How it looks like for now. A very simple house. Hanya gunakan wooden planks. Aku akan tunjukkan first ruangan kita ada, which is everything inside. Lepas tu kita ada di sini ruangan entah apa-apa aku tak tahu. Tapi di sini kita ada basement. Nanti aku akan tunjuk basement. Kita ada crawl spaces kat bawah ni. Kita ada crawl spaces di mana kita boleh merangkak. Mana tahu kalau aku boleh kena jump scare dengan si visitor tu dekat celah-celah gini ke. Yang dah nak tidur boleh pergi tidur guys Kita ada crawl spaces, tempat merangkak lah basically. Aku tak tahu kenapa Bob suruh aku buat benda lah ni. Tapi dia yang suruh aku buat benda ni. Lepas tu kita ada ruangan, entah aku tak pasti ni ruangan apa. Aku tak tahu nak katakan ni tempat apa. Aku rasa mungkin ni store. Kalau dah ada store buat apa? Aku buat basement, betul tak? So di sini kita ada basement. Kita ada basement di sini. All the way down. This is weird as basement yang aku buat. Aku tak pasti kenapa aku buat bentuk zigzag macam ni. Tapi itu je dalam kepala otak aku. Itu je ada dalam kepala otak aku malam ni. Aku tak pasti kenapa aku buat bentuk macam tu. And then kita ada tingkat atas yang di mana ada berbagai jenis bilik di dalam ni. Look at this. Ni aku tak pasti. Mungkin ni bilik tetamu. And ini ruangan antara nak pergi ke bilik tetamu. Lepas tu kita ada balcony. Mungkin tadi tu aku tak payah bilik tetamu. Mungkin ni akan jadi bilik aku. How about that? Mungkin ni bilik aku nanti. Sabar. Lepas tu kita ada balcony. Kita ada balcony di sini guys. Rasa look at 3D yang buat meat aku ni, aku rasa yang buat meat. What do you mean by that? Oh, buat mod. Memang dia yang buat pun. Alright, bed aku di situ. Nice, respawn point set. Mesti rumah ni macam ni mahal. Tak, sebab kayu yang sama. Tapi korang, macam aku cakap lah, tengok penggunaan kayu aku sangatlah berhemah Kita ada warna putih, kita ada warna gelap dan kita ada warna tan. So, it's multicolour. Not in a good way.
Let's go. Oh, lama aku tak cakap benda tu. Alright. Aku nak hias rumah ni. Aku nak tambah almari atau apa-apa lah sementara menunggu waktu malam ni. Aku nak hias sikit rumah aku. Maybe dengan sofa atau apa-apa lah. Like sofa Aku rasa aku letak dekat sini lah sofa. Like this. Alright, nice. Nampak agak bersepah tapi tak apa lah. Letak satu blok dekat situ. Skin tone Melayu, Cina dan India. Lepas tu kita ada ruangan dekat sini. Aku tak pasti macam aku nak buat ruangan ni. Aku tak ada iron tu untuk aku. Nak kita buat macam ni. Lepas tu 1, 2, 3. Nice. Lepas tu sedikit macam ni. Aku nak letak apa kat situ Garis bawah okey. Entah, aku tak tahu nak letak apa kat situ. Okay, ruangan ni nampak agak kosong. Apa benda aku nak hias dekat sini? Brush lock aku rasa cantik ke untuk buat jadikan hiasan. Aku tak tahu hiasan apa tapi nampak corner lah dekat situ. Lepas tu aku ada satu tangga. Tak pasti kenapa aku buat benda ni. Tapi ya tak tahu lah. Boleh lah tu asal tak nampak kosong sangat. Kira okey lah ni. Alright, siap. Hiasan simple je guys. Aku malas nak lebih-lebih. Kira simple lah ni. Mana aku nak cari bunga? Sebab kita dekat kawasan hutan yang tak berbunga sekarang ni. Oh, speaking of the devil, let's go. Bunga tu mungkin boleh. Berenang. Gapo. Nice, kita rembat semua bunga di sini. Ambil bunga je kot. Yelah aku ambil bunga lah, bukan aku ambil benda lain. Buat senata ni. Berapa minit lagi tinggal? 30 minit. Let's go. Alright, let's see. Aku ada tanah kat tangan aku. Okay, so aku ada tanah. Kenapa kayu ni tak boleh campur? Aku baru perasan. Hi Bob. Okay, bunga. So, bunga tak rasa pelik kot kalau aku tiba-tiba ada tanah kat sini. Lepas tu tiba-tiba ada bunga mencanak tinggi kat sini. Ya, tak pelik sangat lah. Kira okey lah tu. Lepas tu sedikit bunga di bahagian maybe sini. Ya. Aku memang tak pandai lah decorating ni. Letak kat luar sekarang ni yang dalam kosong. Luar tak kosong sangat. Letak trapdoor tape cover dia kat tingkat atas. Oh, betul juga kan? Betul. Aku rasa betul. Boom. Aku perlukan lagi. Kenapa kayu ni tak dicampur? Kenapa tak di-stack? Lain-lain What? Apa beza ni? Oh, aku dah cari pokok lah. Ada oak wood tak dekat sini? Siapa-siapa ada oak wood? Sebab aku tak nampak satu pun. Aku tak ada sapling dekat tangan aku. Oh ya, kalau Bob yang bagi memang aku tak diambil Oh, nasib ada dalam ni. Nice. Oh, okay, ada 4 cukup tu. Okay, nak cover kau ni. Allah. Okay. Sikit. Okay. You know what? Engkau tak payahlah. Tukar idea. Nampak cacat. Kayu. Right, let's go. Tengok yang atas ni. Yang atas ni. Kena buat macam ni. Allah Akbar. Buat jambatan. Mungkin that's a good idea kalau aku somehow survive dalam world ni. Nice. Okay, sikit lah. Dah nak malam Sebenarnya aku just buang masa ni. Aku nak tunggu waktu malam sebenarnya. Oh, lagi satu kat sini. Kat sini mungkin sesuai.
Sebab tanah tu takkan nampak sangat. Boom. Alright, perfect. Perfect. Okay, selebihnya aku simpan. Tutup pintu. Aku risau creeper masuk. Okay, after this kita kena pergi tidur. Lepas tu kita akan bangun pagi esok and kita akan disambut oleh si Bob. Dah lah, belah lu. Okay, bye. Yang dah nak belah lu tu, bye-bye. Pergi Lush Cave. Jom. Bob. Dah siang. Ada apa-apa tas baru ke? Oh, apa dia kat situ? Kau ni bergerak ke, Bob? Ha? Hello there. Oh, what the fuck? Welcome to the next day of learning. 2000 block? A better builder. Uh-huh. Since it is a new day, I will now reassess your Whoa, building whoa, 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 whoa. Please expand the house using these 2,000 blocks. Kau nak aku buat apa? Kau nak aku buat mall ke? Kau nak aku buat mall kan, Jai? Expand. Okay. Buat banglo macam ni. Aku rasa dengan blok ni kita boleh buat jambatan kot. Kita buat jambatan lah. Dia suruh expand kan? Expand the house. Aku rasa kau nak aku buat terowong bawah air. Kau nak aku buat apa? Banglo 3 tingkat. Kau 4 letak tingkat. plank dalam chest. Letak plank dalam chest. So, aku simpan semua barang yang tak perlu dalam chest dulu. Okay. Simpan batu-batu ni. Dirt. Ni. Apa lagi aku rasa boleh simpan. Ni. Iron. Ni. Ya Allah, tak muat. Dah tak muat, anjay. Sabar jap. Hello there, I'm Bob the Toolbox. Hello there, I'm Bob the Toolbox. Allah. I'm a very stupid toolbox. Of being here is already torture for me. Alright. Oh, still tak muat dalam inventory aku. What the fuck, man? Yo. 20. Oh, man. Buat bahtera Nabi tu. Simpan telur ni. Double chest. Yup, still tak muat. Tak apa. Biar aku buang kau ni ke dalam air. Bye-bye. Alright. 2000 blok. 2000. Benda ni ada dalam original story ke? Takkanlah kan? Baik, terima kasih untuk yang tap screen guys. Terima kasih. Tadi aku Syah Kinsha tengah stream. Dia tengah stream apa aku tengok tadi? Dia tengah stream Resident Evil aku rasa. Tanda at lambang tilt AISYAH tilt cakap je lah. Oh ya, ada dolphin. Oh, astagfirullahalazim. Ada dolphin lah siap. Dia ada bagi spesifik suruh buat apa je. Dia suruh buat expand rumah. Aku tahu nak aku expand macam mana rumah ni, aku tak apa pasti. Nak spam pas tu tanya mod apa? Benda dah bertulis tau cerita dia. Dolphin makan apa? Makan hati. Ui, cakap makan hati ada yang follow terus. Bapak lah. Relate. Buat atap bentuk tiang. Anak lembu makan apa? Bang, nanti mainlah blok mango. Mak ai, engkau nak aku main game apa zaman Majapahit tu. Lama aku tinggal main game tu. 2000 blok. Kepala hong kau nak aku buat apa 2000 ni? Banyak siut. Aku bila fikir balik kan, banyak gak sebenarnya 2000 blok ni. Wait, this is going to be a long night. Aku rasa just tambah satu lagi. Jom. Bina rumah ke? Tak ada lah. Nak repair kereta.
takde horror akan jadi lekan in the meantime kal habiskan kuota. Yeah. So, aku harap lah dia tak detect kot kalau aku cuba habiskan blok, harapnya. 2000 blok tutup laut. Belok ke atas je. I don't think that's enough. Buatlah rumah baru. Aku tak sukalah misplace block ni. Mouse, kau boleh bekerja elok tak? Ke tepi lah. Apa saja yang bunyi masuk inventory aku ni? Ataupun abang buat storage room? Oi, memang lambatlah mood ni gini. Aku ingatkan benda ni akan di skip. Kata nak main mode Verity. Sejak bila pula aku kata aku nak main mode Verity? Ada aku cakap ke geng? At Wishai tak ada siapa janji. Ada aku cakap ke malam ni aku nak main mode Verity? Aku dah main dah kan hari tu. Dah lah kalau kau pecahkan blok benda dia menolak. Man. Kau jangan sampai aku buat tembok. Berapa blok dah di place? Banyak. Jauh lagi perjalanan aku ni. Aku buat macam ni lah. 1, 2, naik. 1, 2, naik. 1, Allah. This is going to be ugly as shit. 1, 2, naik. 1, 2, naik. 1, 2, naik. Tengok jap. Cantik tak? Not bad though. Not bad. 1, 2, naik. 1, 2, naik. 1, 2, naik. 1, 2, Anwar turun. Mantap! Bob jahat ke baik kal? Dia baik. Yep. Dia baik. Yang jahat visitor tu. Aku tengok. Aku tak tengok. Dia basically aku buka video Bob the Toolbox ni. Aku tengok video daripada apa nama benda tu, Lookout tau. Tapi aku tak fokus kat video tu sebab waktu tu aku tengah cuba mode lain. Aku tengah main mode lain time tu. So waktu tu sebelum stream aku macam, tak ada masa aku nak layan video ni sampai habis. Alright. Not too bad looking. Aku rasa macam aku nak bina tembok sekeliling kawasan rumah aku ni. Like macam istana ke apa-apa bentuk lah. Ya, aku macam nak buat tembok lah. At least benda tu boleh buang masa aku sikit. Right. Kita start dengan benda ni. Buat rendah je. Buat kerajaan bang. Lebih tu. Okay, naik satu blok. Just in case kat situ satu blok. Naik satu lagi blok kat sini. Turun satu. Lagi seorang kena turun, Anwar. Gal buat bumi. Macam tak muat ni. Aku kena tambah sikit kat sini. Statue Anwar. Apa lagi idea kau nak aku buat lepas ni? Legoland. Banyak blok ni. Banyak ni apa kerajaan bagi apa peruntukan untuk bina ni. Kau ada shovel tak? Mini statue kal. Mini statue boleh ke aku rasa, tapi aku nak buat statue apa? Kalau aku nak buat statue apa kalau dah blok ni semua wood? Statue back. Hah? Statue wood plank. What the fuck kan? What the fuck man?
Allah. Ui, cepat juga. Ui, buat dinding ni cepat juga habis blok Mantap tu idea ni. Mantap tu idea ni, serius. Best, sorry lambat. Tak apa. Aku just nak menghabiskan blok aja kat tangan aku sekarang ni. Kau blok. Biar aku ratakan sikit rumput-rumput kat sini. Aku tak suka ada random berbukit bakau kat sini. Alright, looking good. Tukar dia jadi plan. Tukar dirt jadi plank. Tak, sekarang ni mana jalan masuk aku? Bapak sempit nak masuk. Kenapalah aku buat jambatan kat sini tapi pintunya all the way kat belakang sana. Aku ni tambah platform sendiri. Tak apalah, sekurang-kurangnya benda tu boleh membuang blok juga. Tak, ni apa benda randomly blok aku ni? Inilah sebabnya kenapa rumpai laut ni salah satu benda yang paling useless aku pernah ada dalam Minecraft tau. Let play Minecraft langsung tak pandang benda ni tau. Kecuali kalau jenis yang suka buat farm. Dia jadi makanan kecemasan je. Dried kelp. Mod apa je ada ke? Sila rajinkan diri Buat anda water untuk elevator membaca di atas sana. Ya. Letak fence. Aku tak pakai fence. Aku pakai dinding baru. Cara tu lebih cepat. Ada benda ke bawah ni? Aku dah dengan rumpai laut ni. Crawl spaces aku. Mantap siut. Malam, relax. Kita dah letak torch sekeliling tempat ni. So aku harap tak akan ada benda yang spawn lah. Macam mesin kita yang naik hantu nanti, Kang. Alright, aku rasa sekeliling tempat ni dah ada torch. Kecuali dekat jambatan tu. Well, maybe letak satu. Buat statue avatar Kal. Okay. Mari sini aku tanya kau. Blok apa yang penuh dalam inventory aku sekarang ni? Kayu kan? Like kayu tu, warna kayu tu ada. Ni bukan aku marah Aku just nak cakap. Jangan salah faham. Aku tak marah guys. Aku just bagi tahu. Penuh dengan kayu warna apa? Nampak rupa je, Kang. Asal nampak apa? Chill bang, jangan jerit. Aku tak menjerit lagi weh. Belum lagi. Kalau kau kata ini menjerit, aku tak tahulah kalau aku betul-betul jerit nanti kau nak kata apa. Asal nampak rupa? Tak faham. Tak faham. Halo, aku orang Indonesia. Halo. Nice. Rupa avatar. Aku tak faham lah. Wow, bunyi macam lagu Go Go Power Rangers. Saya tak sengaja aku tu buat benda tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Apa dia? Buat satu platform yang cover seluruh rumah. Kau nak aku buat apa? Platform apa yang cover seluruh rumah tu? Kau nak aku buat platform helikopter atas bumbung rumah aku? Platform yang cover seluruh rumah. Oi, ya Allah, aku ni dah lah bukan kaki builder yang nago-nago bina benda-benda besar ni. Dah nak siap. Yes! Dan masih lagi kita ada lebih kurang dalam 1,500 to go. Buat tembok Ya'juj Ma'juj. Alamak. Buat naga. You know what? Mungkin aku kena tinggikan lagi dinding ni. Probably. Ini kalau aku off night vision. Bapak gelap.
Oh, gelapnya. Wow. Kalau aku off night vision ni rupa dia. Gelap Buat gila. civilization. Oh, buat satu platform yang cover seluruh rumah. Maksudnya macam apa? Rumput semua yang aku ubah jadi kayu. Mana pintu masuk aku ni? Aku dah main pusing satu tempat ni tak jumpa pintu masuk. Ha, ni pintu masuk aku. Hei lah. Aku nak ambil apa tadi aku lupa dah. Tengok aku sendiri lupa aku nak ambil apa ni. La ilaha illallah. Cara Oh. buat platform atas rumah sekali. Alright. Nice. Boom. On balik night vision. Ha, pun nampak. Steady kan? Oi, tak lama ni steady aku ni. Tak lama. Tak ada apa-apa spawn ke? Oh lah. Oh, ada. Apa benda tu? Tu zombie Itu zombie. Nampak kepala botak dia tu. Tu dua. Aku rasa kalau aku extend dua cukup kot. Lagi 2 dinding cukup kot. Bang, buat Godzilla. Berapa blok dah yang aku dapat habiskan? Hanya 500 lebih. Abang tak takut ke? Tak, aku serabut. Aku tak takut tapi serabut. Bang, buat bumbung kat jambatan tu. Idea yang menarik. Sabar lu. Sabar jap. Aku macam nak extend 1. Aku macam nak buat 3. Instead of 2, aku nak buat 3. Buat ketinggian dia 3. Hantu jenis mana ni? Dia hantu ni dia lain macam sikit. Dia jenis yang menaikkan hantu dalam diri aku. Benteng pertahanan Cina. Umar Shah nak apa? Nak attention ke Umar Shah? Oi. Nak attention ke Umar Shah? Ha? Nak aku layan apa yang kau nak cakap ke? Ha, cakap cepat. Ha, Umar Shah, nak aku layan apa yang kau cakap? Ah, cakap sekarang. Cakap. Cakap lah, tak apa. Apa-apa kau nak cakap. Cepat. Nak attention? Aku boleh bagi, tak ada masalah. Baik. Lah. Kau nak attention kan? Kau nak attention sangat kan? Kau kan nak attention. Orang lain tak boleh bagi kau attention. So aku boleh bagi. Ha, cepat. Tanda add kurang daripada N lebih besar daripada Su ada shift toggle. Ni dah kenapa pula makin rendah ni? 1, 2, 3. Ha, gitu. Buat penjara. Buat anu. Ini. Aku nak buat apa ni? Gelanggang futsal ke? Tembok macam Attack on Titan. Betul juga tu. Buanglah kelp tu. Oh, sekejap. Pergi mampus. Dah macam tempat privacy. Habis tu, dah ada suruh aku extend. Nak aku extend macam mana ni? Kau tengok apa dah jadi dengan tempat ni. 1, 2, 3. Aku nak buat ni kot. 1, 2, 3. Kal, kau main futsal atau bola tak? Dua-dua aku main weh. Stadium. Takraw apa aku main. Lama je. Tak cukup lagi. Tak sampai 1000 lagi. Tak apa. Naik 3 lagi. Tak cukup lagi ya. Tak apa. Kau jangan sampai aku buat pencakar langit kat sini. Sampai ke tidak ni? Allah, tak sampai. Turun satu. Tak cukup rupanya. Kenapa tak kabur awal-awal? Allah. 1, 2, 3. Ha. Dah pendek pula. 1, 2, 3. Kal nak request mode. Hantar kat DM Tak cukup tinggi. Kau tengok. Dinding ni dah jadi lagi tinggi daripada rumah aku. Tahu tak? Jari aku dah lenguh menekan mouse ni. Buat bumi baru kan.
Weh, kenapa ramai yang tengok ni? Hai, aku membina tembok. Apa yang kau interested nak tengok ni? Hai. Selalunya aku buat benda-benda interesting, tak ada pun ramai yang nak masuk. Baru 1000, Mat. One more 1000 to go. SMA lah, Kal. Takdir horror adalah ramai AI. Itulah tu. Hei, banyaknya blok, la ilaha illallah. Dah tak nampak sunset. Tak apa, kau akan nampak sunscreen sekejap lagi. Sabar. Dah nak siang dah. Nanti kau nampak sunscreen. Sabar lu. Seru lihat kau kerja, Kal. Oi, aku buat kerja pun suka tengok Wow. Aku terharu. Naik 400, anjay. Mat. Apa makin ramai. Aku buat tembok. Aku tengah buat tembok. Takkan tembok pun interesting. Ni mod apa? Tu aku tulis kat atas kiri. Hai! Tak cukup lagi ni. Tak cukup lagi. Naik lagi 3. Kang aku buat bahtera Nabi Nuh kat sini, Kang. Aku buat bahtera Nabi Nuh dah terus kat sini. Kau tengok Bob. Dia pun terkejut. Mangkuk ni buat apa? Mangkuk ni tengah buat apa? Masa dah nak habis Wow, 6 minit lagi. Let's go. Awal sikit aku boleh habis malam ni. Alhamdulillah. Rehat awal aku. Jangan suka lu. Macam mana dah 5 minit? Mana sempat, brother? Mana sempat nak tambah masa ni? Paling-paling pun kalau korang boleh tambah pun waktu gini, selalunya dalam berapa minit Paling-paling pun 10 minit lah. Guys, apa fungsi time tu? Berapa lama aku nak kena stream? Aku malas nak lama-lama. Kau tengok, tembok ni dah lebih tinggi daripada rumah aku tau. Still tak siap. Tantah kan, satu tembok ni aku buat jadi rumah sekejap lagi. Boleh aku donate RM10 dah. Ikutlah weh. Ikut seikhlas hati korang. Ikut seikhlas hati korang. Kalau kau nak donate berapa. Nak donate RM1 pun aku tak kisahlah. Aku terima je. Kalau korang tak nak donate pun tak apa. Lagi cepat kau habis malam ni. Buat bilik baru. Aku buat kandang kuda tu kat sini lah. Berapa ratus lagi kena? Aku tak pernah bina benda sebesar ni, man. Like, actually. What the fuck is this, man? Tak cukup lagi? Okay. Oh, yeah. 600. Oh, yeah. Seronok pula buat benda ni. Oh yeah. Bye, nanti try mod Beyond the Skybox. Aku nak try mod tu sebab dia orang kata mod tu memang seronok. Visitor Intan masuk. Tak tahu lah. Bukan aku nak bagi dia visit pun. Boleh pergi mampus je tu. Oh, kau nak cabar aku buat rumah ni Kau jangan. Kalau aku pantang dicabar, kau jangan. Kan elok daripada rumah aku buat mall sekali lagi. Baby girl 87 lompat. Ni elok daripada rumah jadi mall sekali lagi. Aku rasa ada lubang tu. Oh yap, sampai tak? Okay, sampai. Nanti mod aku bagi 6 mod. Okay, sikit lagi. Dah 500 to go. Buat Zoo Taiping kan. Oi, Zoo Taiping lagi besar tu. Ni sekarang aku tengah fokus ketinggian ni. Aku tengah buat pencakar langit ni. 1, 2, 3. Oh, aku nak makan. Aku nak mampus. Oh, pasal.
Yang suruh tu mod ni ke atau tu limit kat game? Mod ni yang suruh. Kau tengok situ, nampak tu. Mangkuk iron tu, nampak tu. Dia yang suruh aku place block sampai 2000 ni. Aku baru jatuh daripada Crucius tu, tengok live balik, tiba-tiba nampak dinding. What? Lama ni kau jatuh kursi. Kau jatuh kursi untuk apa lama ni? Aku rasa aku buat ni daripada 15 minit kau jatuh kursi. Lepas ni 5000. Oh ya, memang by malam ni aku buat bahtera Nabi Nuh tu malam ni. 2 minit. Let's go. Hampir siap. End this misery, man. Aku nak... Bob tak di-take ni sebagai extend and dia hancurkan semua terus. Memang kau ngajar. Itu perangai anak babi. Yang ni aku tak main-main. Memang perangai anak babi. Alright, let's go. Let's see our work. How it looked. Aku macam tengah buat Colosseum, siau. Aku rasa macam aku buat Colosseum. Kalah tembok China. Wah! Yo! Okay, so tanah dia tak kira sebagai blok yang di place. Faham? Stadium Bukit Jalil. Istana ke tu? Apa benda lagi kau nak kata lepas ni? Bina kapal. Ya, aku nak bazirkan blok lagi ni. Boleh lagi ni. Boleh go lagi ni, ba. Woo. Allah, macam mana aku nak masuk kan ni? Main letak lah blok kat sini. Sekejap. Okay. Kau bayangkan apa? Oi, lagi berapa second? 33 second. Yes! What the fuck? Auto Enderman. Oh, man. Apa benda aku buat ni? Tak payahlah. Buruk lah. Aku ingat nak buat, tapi aku rasa macam dah tak sempat, dah tak ada masa nak buat benda tu. And boom, masa dah habis. Alright, sampai di situ saja untuk malam ni guys. Let's go, aku pergi tidur awal. Finally. Malam ni aku rasa 60% buat dinding aku rasa. 65% aku rasa buat dinding je ni aku rasa. Okay, bye-bye guys. Thank you yang dah join malam ni, yang dah tap screen. Terima kasih yang dah donate. Tadi Shimia ada donate Terima kasih Shimia. 80%. 80% Alright, bye-bye. Good night. Terima kasih untuk malam ni guys. Apa-apa kita jumpa esok insyaAllah pukul 3 petang. Confirm tak ada yang nak tengok, tak ada yang nak donate Jangan time aku dah end nanti tiba-tiba ada donate masuk. Sebab selalu dia memang lambat sikit masuk. Confirm tak ada siapa. Aku nak confirm kan ni sebab takut bila aku dah end nanti ada masuk. Sebab pernah terjadi. Time aku dah end baru masuk. Kalau donate masuk lambat start stream balik. Tunggu 5 minit. Okay, aku tunggu 5 minit lah. Aku tunggu 5 minit. Aku bagi peluang 5 minit. Aku tunggu 5 minit. Sekarang 11.20. So 11.25 kira aku end lah. So aku risau ada yang ni apa donate last minute. Nanti tak pasal-pasal terbazir. Aku mana nak start balik sebab nanti kena upload replay 2 kali. Nanti jadi pelik pula live replay aku tu. Lima minit kita main pintu guys. Borak-borak. Nak borak apa guys? Sekarang ni, you know what? Sementara ni kita habiskan 300 blok ni dulu. Aku nak habiskan dekat mana 300 blok ni? Kau tengok, aku dah buat dinding dah baik.
Maybe aku akan habiskan dekat sini. Tukar dia jadi plank. Malah lelah pula nak kena korek satu-satu. Ada benda yang kau nak borak kan? Cepat. Wait, test mode. Nak test mode apa? Buat semua lantai jadi kayu. Oh ya Allah hai. Banyak ni kerja. Aku rasa dalam masa 5 minit ni takkan sempat pun. But we'll wait and see. Summon, aku tak rasa mode ni boleh disama-sama. Sebab mode ni macam limited juga dia punya benda apa kebolehan dalam. Aku dah habis blok ke? 64 dia tinggal ni. Oh agak ada lebihan lagi kat luar tadi, aku lupa. Ada banyak lagi lebihan kat luar ni. Kan minit kan dah habis. Aku bagi masa 5 minit. Sebab aku risau kalau ada yang donate last minute nanti. Bila aku dah end baru donation tu masuk, aku risau. Ada yang naik mod pack tadi, Kal. Ada yang naik mod pack tadi. Mana blok kat sini? Hei! Hilang dah! Nak. Allah. Mana sempat aku nak test mod pack tu malam ni? Dah di-spawn. Aduh. Oh, dia item di-spawn berapa lama? The spawn tu so letak dalam chest. Item di-spawn berapa lama? Aku lupa. 5 minit kan? Upload YouTube lah bang. Kalau ada konten malam ini takat buat bumbung je. Takkan nak. Min sentu. Kalau dah konten malam ni just. Aduh! Matilah nak mati. Tak apa kawan-kawan aku dah kat dalam. Okay ke? Oh, aku dapat balik blok-blok aku. Oh, aku di-spawn dia automatic dapat blok balik. Baik siap. Oh, nis. Baik siap. Oh, crawl space aku. Aku akan cuba ubah yang mana berdekatan dulu untuk aku masukkan apa blok. Dah macam aku main wood.jar pula, Mat. Dah macam main wood.jar punya mod tu. And aku punya pickaxe. Aku punya axe. Apa, shovel aku hancur. Ya, betul. Mana rumah aku? Buat tempat lain. Lepas tu asal letak plank-plank gitu. Apa ni? Tembok pertahanan World War. Alright. Dah 11.24 dah. Tinggal 1 minit lagi. So tak ada malam ni. So aku akan end lah sekejap lagi. Dah confirm lah tak ada siapa nak bagi donation. Mantap. 11.24 dah. Tahu lah aku nak continue mod ni esok ataupun aku nak main mod lain. Tak tahu lah. Tak pasti aku nak continue mod ni lagi ke tidak. Bang, saya lambat ke? Like sangat-sangat lambat lah. Timer pun dah habis dah pun. Timer dah habis aku end lah. Lah penuh kalau 2000. Continue. Aku tengah perhatikan masa ni. Penuhkan tanah, penuhkan plank kat sini. Hai, lama nak sampai 11.25 ni. And dah 11.25. Alright, masa sudah tamat. Alright, terima kasih guys yang join malam ni. InsyaAllah kita jumpa esok pukul 3 petang macam biasa. Pukul 3 petang atau pukul 2.30, tak tahulah mana satu. Alright, apa-apa pun kita jumpa malam petang esok. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok guys. Outro. And